kenalah Pulun. Dekat rumah saya tak banyak buku cerita. Sebab itulah saya buat dekat sekolah. Lah, majlis anugerah Nilam dah nak dekat. Saya tahu. Apa kata kita bina satu apps ni. Apps ni, kita boleh baca buku dan buat nilam secara online je dekat rumah. Wah, bagus juga idea awak ni. Apa kata kita jumpa Danish? Dia pandai bina apps ni. Lah, betul juga tu. Jom kita pergi jumpa Danish. Jom. Jom. Itu pun Danish. Hai Danish. Ya. Danish, awak kan tahu bina-bina apps ni. Boleh tak awak tolong kami untuk bina satu apps yang di mana apps ini boleh memudahkan murid-murid untuk membuat nilam secara online saja. Di dalam apps itu ada banyak buku untuk murid-murid baca. Boleh je. Kalau kamu semua ada idea, boleh kita buat sama-sama. Dah settle pun. Berjaya pun. Mesti senang kan nak buat lepas ni? Perkenalkan, apps IPSS Ibnu Sina, ilmu di hujung jari. Bertemakan pendidikan digital. Kami mendapati pada murid-murid sekolah mereka ada banyak halangan untuk membuat nilam. Yang pertama, hanya ada masa yang terhad pada waktu rehat. Yang kedua, berasa ragu-ragu kerana takut buku akan hilang. Yang ketiga, hendak meminjam buku tetapi tiada pengawasnya bertugas di kaunter. Kami membina aplikasi ini menggunakan Jotform. Nama aplikasi kami ialah IPSS Ibnu Sina. Di dalam aplikasi kami terdapat info sekolah dan laman media sosial sekolah seperti YouTube, TikTok, Telegram dan Facebook. Kami juga memuat naik 4 rak buku maya. 3 daripada rak buku maya itu ialah e-book yang mempunyai pelbagai jenis bahan bacaan. Dan 1 daripada rak buku maya itu ialah secara audio. Kami juga memuat naik e-nilam ataupun dikenali sebagai borang nilam dan AINS. Pembelajaran abad ke-21. Mendigitalkan PSS. Bila adanya apps, murid-murid boleh membuat nilam di rumah, bila-bila masa dan di mana-mana sahaja menggunakan gadget. Banyak buku tersedia di dalam apps ini. Best tau, tak payah pergi ke perpustakaan pun. Dengan aplikasi IPSS Ibnu Sina, senanglah kita nak buat nilam lepas ni. Ilmu di hujung jari. Jom kita buat nilam. Jom.